Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan semua nah. Hari ni saya bawa mai ni orang lama ni. Tok Jakpak dari kampung Melayu mai sini. Nak ceritalah kat semua orang tentang tabiat orang kita dari dulu sampailah ni. Ha? Tok Pak? Tok Pak nah? Mesti. Mari. Ni Tok Pak. Ha. Ni kita dah nak mula orang ramai dah ni. Kalau boleh buanglah tabiat kunyah sirih tu. Bukan sirih. Habis tu? Cinggam. Mai buang. Ha? Kita boleh cerita lah ni noh. Boleh ramai ada orang nah. Cerita pasal tabiat orang kita dari dulu sampai sekarang. Betul. Dulu orang kita ni suka sangat duk menyibuk. Tapi sekarang ni suka main Facebook. Facebook. Ni nak habaq ni. Dalam Facebook pun mereka duk menyebut Tok Pak. Duk komen orang tu. Komen orang ni. Tapi Facebook bagus Tok Pak. Ada Farmville. Boleh. Hang level berapa dah? Ni soal level 31. Lambat. Awak? Tok Pak level 70. Level 70. Steady dah Tok Pak. Lagi. Lagi ya? Cerita kat depa. Orang dulu suka lepak kat kedai kopi ni. Ni Pak Haji suka. Tapi sekarang lepak kedai kopi juga. Kopi bin. Ada apa? Ada apa? Toyek epai buat beritahu. Wi-Fi kot. Wireless tu lah. Betul lah Wi-Fi. Tok Pak main Farmville kat situ lah. Tok Pak main kat situ? Situlah. Patutlah net Pak cari tak jumpa. Betul tu lah. Cerita lagi nak cerita. Cerita lagi. Dengar. Ni nak cerita pasal surat. Hang pergi mana Haji duduk Syok, dia Haji Syok. surat. Dulu bila hantar surat je, mesti dia ada menemui kakanda. Tapi tak bertemu-temu pun. Tipu. Betul. Cerita lagi. Lah ni sekarang dah moden. Ada SMS, MMS, SOS. Apa tu? SOS. Betul lah ni. Depa duk tekan handphone ni tulis apa? Kakna. Buat apa? Hik. Tak ada lagi. Muah. Tu mah dah. Ni apa? Subjek ke mana? Predikat ke mana? Guna bahasa rojak. Awak? Dah sikit-sikit. Yang biasa kena PJJ tak? PJJ tu apa? Pelempang jarak jauh. Pasal apa? Pasal apa Tok Pak? Jangan duk kata lebih-lebih. Awak? Aku pun duk mesej juga. Tok Pak ada handphone ke? Ada. Handphone apa? Blackberry. Steady dah Tok Pak. Ni cerita ada cerita lagi. Cerita lagi ya. Dengar anak syok ni Tok Pak. Last punya nak beritahu. Last ada cerita. Perangai orang kita ni pada dulu sampai sekarang sama aja. Satu ni. Asyik pergi dengar ceramah, pergi dengar khutbah. Nak je mata tu duk lelap terlena tidur. Betul Tok Pak, saya kata betul. Dia tak tipu. Semua orang ni duk lena ni. Kan Tok Pak Lagi Tok Pak. Tok Pak. Allah Tok Pak, ingat dah kembali ke ramah tubuh dah Tok Pak. Tok Pak pun terlena semalam main Farmville. Ni kita nak balik kereta api dah tunggu dah ni Tok Pak. Bagi kata-kata last apa elok point. Tok Pak mudah mengantuk dah ni. Last punya nak beritahu nasihat pada orang kita semua. Kurang-kurangkanlah tabiat. Kuranglah. Banyak-banyaklah ibadat. Betul. InsyaAllah pahala mesti mari. Itu dia. Bagus ni. Tok Pak. Tak ada lah. Cerita pahala mari seluar pendek. Bagus. Abang Bob. Sila Abang Bob. Jangan menangis Abang Bob. Jangan menangis Abang Bob. Abang Bob silakan Abang Bob. Tutup Pak. Tutup pakcik. Saya fikir benda yang sama. Katanya bukan main Tok Pak cakap tapi nampak. Sekarang dah boleh dah. Sila. Tapi nampak tak dah boleh. Tok Pak tak insaf. Tapi Tok Pak, saya respect lah Tok Pak punya karakter malam ni. Terima kasih. Apa pun saya bukan ketawa pasal apa saja apa joke tu. Saya ketawa pasal karakter tu. Memang sanggul. Antara karakter yang terbaik saya pernah jumpa adalah satu. Okey, seterusnya. Bondin, silakan. Sama rambut. Saya nampak persembahan anda berdua bagus, nampak cool. Mesti marilah.
Seterusnya, Abang Aflin, silakan. Abang Aflin. Okey, confirm seorang boleh berlakon. Yang duduk kursi tu boleh berlakon. Dalam lawak, kalau ada seorang tu yang bagi, seorang tu nak kena fit, kan? So, jadi kalau seorang pandai, seorang tu kena bodoh. Dia tak boleh dua-dua pandai. Kalau dua-dua pandai, dia jadi ceramah. Okey, jadi ceramah hari ini okey lah. Tapi karakter yang orang duduk tu memang boleh berlakon. Jadi producer boleh cari dia lepas ni.